Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami akan menerangkan Sebab kata orang tua, tak kenal maka tak cerita. Maka izinkan kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama diberi Arif Afdal bin Mazli dari kelas BMD. Nama saya Muhammad Aikal Hakim bin Azlan dari kelas BMD. Nama saya Muhammad Haris Zikri bin Muhammad Azim dari kelas BMD. Pada hari ini, kami akan menerangkan tentang tugasan 3 subjek penulisan akademik iaitu persembahan. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan. Baiklah, kita akan mulakan dengan keutuhan semantik. Saya akan bacakan ayat yang saya ambil di dalam lampiran A, perenggan kedua, baris pertama. Kurikulum didefinisikan sebagai satu rancangan pendidikan yang mengandungi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma masyarakat serta unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan daripada generasi ke generasi yang lain. Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahawa ayat ini menunjukkan keutuhan semantik. Hal ini demikian kerana maknanya lengkap dan tersusun secara logik. Setiap unsur dalam ayat saling berkait untuk membentuk satu idea utama. Yang kedua, definisi kurikulum yang merangkumi aspek ilmu, kemahiran, nilai, norma, kebudayaan dan kepercayaan. Semua unsur ini digabungkan dengan jelas dan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan terhadap maksud yang ingin disampaikan. baik, kita pergi kepada keutuhan yang seterusnya iaitu keutuhan leksikal. Untuk pengetahuan semua, keutuhan leksikal bermaksud pengulangan kata seperti pendidikan, multimedia, murid, kemahiran dan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menegaskan tema utama. Ia juga sinonim digunakan seperti pengajaran dan pembelajaran PDP, Pendidikan Abad ke-21 dan kemahiran berfikir aras tinggi. Ia menjadikan sesuatu teks bervariasi tetapi masih berfokus. Contoh petikan yang boleh saya ambil daripada teks tersebut ialah kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran berfikir kritikal. Kedua-duanya membawa maksud yang sama dan mengekalkan fokus isi utama. Seterusnya, kita pergi kepada keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal bermaksud penggunaan kata hubung seperti selain itu, rentetan itu, oleh itu dan namun. Ia membantu dalam membina hubungan antara ayat. Contoh petikan yang boleh saya berikan dalam teks tersebut ialah rentetan itu, hal ini secara tidak langsung dapat memberi impak yang positif. Nampak tak? Ia menunjukkan kesinambungan yang logik. Jadi, sebagai konklusinya, penggunaan rujukan seperti hal ini, situasi ini, dalam konteks ini juga dapat mengekalkan hubungan antara ayat. Kita pergi kepada keutuhan yang seterusnya iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini merujuk kepada keupayaan sistem bunyi dalam sesuatu bahasa untuk mengekalkan bentuk dan fungsi bunyi-bunyi tersebut secara konsisten agar makna perkataan itu tidak berubah. Dalam konteks bahasa Melayu, keutuhan fonologi ini memastikan setiap fonem atau unit bunyi dapat dikekalkan dengan tepat dalam sebutan, ejaan dan pertuturan bagi mengekalkan kekeliruan makna. Sebagai contoh, perbezaan fonem huruf P dan B dalam perkataan padi dan badi menunjukkan bahawa perubahan satu fonem sahaja boleh mengubah makna sesuatu perkataan.
Seperti kata tokoh iaitu menurut Asma Haji Omar pada tahun 2008, keutuhan fonologi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan kestabilan dan sistematik bahasa kerana setiap bunyi mempunyai fungsi tersendiri dalam menyampaikan makna. Seterusnya ialah Nik Safia Karim pada tahun 2015. Beliau menjelaskan bahawa keutuhan fonologi turut membantu dalam memastikan setiap sebutan bahasa Melayu itu kekal baku dan difahami oleh semua penutur tanpa mengira dialek atau daerah. Bagi menutup pembentangan kami pada hari ini, tidak terlupa juga kepada tajuk kejelasan penulisan. Kejelasan penulisan iaitu penulisan teks jelas, teratur dan mudah difahami kepada para pembaca. Setiap perenggan mestilah mempunyai satu idea utama yang disokong dengan huraian berserta contoh. Penggunaan istilah akademik seperti transformasi pedagogi, pengintegrasian teknologi, kemahiran abad ke-21 menunjukkan laras bahasa ilmiah. Namun, ada beberapa ayat yang agak panjang dan boleh dipendekkan untuk meningkatkan kejelasan. Sebagai contohnya pada perenggan yang Macam mana kedua. dengan perkongsian kami sebentar tadi? Kami berharap tidak seperti masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri. Seterusnya, kami berharap sedikit sebanyak perkongsian kami tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.